Ramai orang tanya saya berkenaan dengan bendera yang saya ada dekat belakang ni ya. Bendera ini adalah daripada anime One Piece ya. Dan saya memang penggemar anime lah. Tetapi anime saya yang top sekali, saya paling gemar sekali adalah One Piece. Dan One Piece ni ada 1000 episod ke atas ya. Dah 1200 episod ya. Dan saya dah khatam 1200 episod tu kurang-kurang 2 kali ya. So sekarang ni kali ketiga tengah tengok balik lah sementara tunggu episod baru. Dan orang tanya kenapa saya ada bendera ni dekat belakang saya ya. Sebab salah satu pegangan saya tuan-tuan dan puan adalah saya tidak percaya kepada mana-mana orang yang mempunyai kuasa ya. Dalam erti kata lain, setiap seorang daripada kita boleh ada parti yang kita minat ya. Sama ada mungkin ada yang kita minat Pakatan Harapan, ada antara kita yang berminat dengan Perikatan Nasional, ada yang mungkin berminat dengan Barisan Nasional ya. Dia tak kisah. Pegangan saya begini. Kita boleh minat mana-mana parti yang kita nak. Katalah kita ni betul-betul penyokong Perikatan Nasional. Kita pun sokong Perikatan Nasional dan kita undi Perikatan Nasional. Tidak ada masalah. Kalau kita sokong Barisan Nasional dan kita suka dekat Barisan Nasional, kita undi Barisan Nasional. Namun, setelah mereka mendapat kuasa, saya berpandangan bahawa kita tak boleh percaya mereka dah. Dia gitu ya. Walaupun saya ada parti yang saya memang sangat suka, tetapi bila kita dah berikan kepada mereka kuasa dan mereka dah masuk dalam kerajaan, maka kita kena berhati-hati dengan mereka. Sebab orang yang sudah mempunyai kuasa, tidak kira dia parti politik mana pun, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, the power corrupts. Ya, so dalam sesebuah kuasa tersebut, kadang-kadang kuasa itu sangat memabukkan. Dan idealisme ataupun segala cita-cita, ideal, semua perkara yang dia nak buat, bila dah dapat kuasa, dia rasa macam, oh, kuasa itu aku yang punya dan aku memegang jawatan ini kerana diri aku sendiri dan aku kena mengekalkan jawatan tersebut. Walaupun pada asasnya dia bertanding dan berkempen di atas pelbagai jenis janji dan idealisme ataupun ideologi-ideologi ya. Jadi bila dia dah jadi kuasa, kadang-kadang kuasa tersebut memabukkan. Sebab walaupun yang kita sokong adalah parti tersebut, kita kena faham bahawa orang yang duduk dalam parti tersebut adalah manusia. Dan manusia ini tidak lari daripada kelemahan-kelemahan yang datang sebagai manusia ya. Tak kira lah manusia tu macam mana pun, hanya ada, kalau dalam Islam hanya ada satu sahaja manusia yang perfect, iaitu Rasulullah SAW. Selain daripada itu semua, kita kena faham bahawa ada kelemahan masing-masing ya. Jadi atas dasar tersebut, selagi mana mereka tidak berkuasa, tidak ada masalah. Kita boleh sokong, kita boleh berikan kesetiaan dan sebagainya. Tetapi apabila kita telah memberikan tampuk kekuasaan kepada mereka, kita kena sentiasa mempersoalkan apa yang mereka bagi tahu kepada kita. Sebab orang yang mempunyai kuasa mampu menukar yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dan salah satu perkara yang kita tengok, kalau tuan-tuan dan puan tak minat anime, tak apalah. Yang kalau kita minat anime ni, inilah antara perkara-perkara yang saya tengok dekat dalam One Piece. Bukan nak kata One Piece itu menjadi menjadi garis panduan saya. Ini bermakna bahawa saya suka, salah satu sebabnya adalah anime tersebut memaparkan bahawa bagaimana sebuah kerajaan boleh orang kata apa, disalahgunakan, di mana kita nampak dalam One Piece ini dinampakkan seolah-olah Marines itu sesuatu yang baik, tetapi mereka mempergunakan kuasa yang mereka ada untuk menutup kejahatan yang mereka lakukan ya. Dan ini adalah antara dan struktur-struktur yang memegang kuasa di sebalik Marines dalam One Piece ini. Jadi One Piece ini saya suka sebab dia apa orang kata, dia berpegang kepada hak dan yang batil dari segi prinsip itu sendiri ya. Bukan dari segi bendera yang dinaikkan atau yang dijunjung. Dia bergantung kepada prinsip itu sendiri. Kerana itu kuasa itu adalah sesuatu yang sangat memabukkan manusia, dan kadang-kadang yang hak boleh menjadi batil, yang batil boleh menjadi hak, disebabkan oleh orang-orang yang terlalu sangat mabuk dengan kuasa. Dan kalau tuan-tuan dan puan, itu saya bagi contoh kalau dekat Malaysia ya. Kalau dekat antarabangsa kita dah lihat pun, kita dah nampak bagaimana
perkara yang berlaku di Gaza, dan jelas sekali ia adalah sesuatu yang batil, penghapusan etnik, namun telah dipaparkan kepada penduduk dunia bahawa perkara itu adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dan ia adalah a defense, kan? Bagaimana hak yang hak tersebut menjadi batil, yang batil menjadi hak, ya. Dan ini adalah satu penyakit kepada mereka yang biasanya mendapat kuasa dan terus mabuk dalam kuasa mereka. Jadi itulah sebab saya letak bendera ini untuk mengingatkan kepada saya, kita boleh ada pegangan politik, kita boleh sokong mana-mana parti politik, tetapi bila mereka sudah mempunyai kuasa, automatik saya kena jadi pembangkang. Dia gitu, ya. Contohnya katalah saya sokong Barisan Nasional, saya setia kepada Barisan Nasional, tiba-tiba Barisan Nasional menjadi kerajaan, dan menjadi kerajaan yang penuh, automatik saya jadi pembangkang, sebab saya tidak percaya kepada manusia yang memegang kuasa, dan saya kena sentiasa meneliti apa yang mereka lakukan dengan kuasa tersebut. Baru kita punya critical thinking ada, ya. Kalau kita kontrakkan dan kita setia walaupun apa sahaja mereka buat, maka kita telah mengkontrakkan pemikiran kita kepada mereka, dan mereka akan lakukan apa sahaja yang mereka mahukan, sebab kita pada dasarnya telah menjadi khadam mereka. Dan kalau kita betul-betul nak membebaskan diri daripada mereka yang mabuk kepada kuasa, kita berpegang kepada prinsip kita itu sendiri. Sebaik saja mereka mendapat kuasa, kalau kita bukan kalau bukan kita menteri lah, kan, kalau mereka dapat kuasa, kita sebagai rakyat biasa auto menjadi pembangkang, walaupun kita ni memang setia sangat dengan parti tersebut. Dalam jiwa, kalau Tory pun keluar hijau, Tory pun keluar biru, Tory pun keluar merah, tak apa, tak ada masalah. Tetapi bila dah kuasa diberikan kepada mereka, kita sebagai rakyat biasa kena terus menjadi pembangkang, supaya mereka sentiasa tidak dua perkara lah, supaya mereka tahu bahawa kesetiaan ini bersyarat. Ya, kesetiaan bersyarat. Kesetiaan ini selagi mana kuasa tersebut yang telah dianugerahkan kepada mereka oleh kita digunakan dengan baik. Yang kedua adalah selagi mana mereka tahu bahawa mereka tak boleh menghadamkan kita. Ya, tu dia. Kita kena faham perkara ini, ya. Dan saya tak kata bahawa tuan-tuan dan puan-puan kena sokong Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Prinsipnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sekiranya selagi mana mereka tidak mempunyai kuasa, sokonglah banyak mana pun, setialah kepada mereka banyak mana pun. Sebaik saja mereka mempunyai kuasa dan telah naik ke naik ke kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun persekutuan, kita kena menjadi pembangkang yang setia, ya. Sebab kalau kita takut mereka yang telah mempunyai kuasa, mereka sangat selesa dengan kuasa tersebut, dan mereka mula menggunakan kuasa tersebut untuk meneruskan penghadapan kita kepada mereka, ya. Jadi ini adalah kenapa saya letak bendera One Piece ini, bendera Straw Hats ini ke atas meja saya, untuk mengingatkan kepada saya bahawa always be critical, ya. Tak kira siapa pun jadi kerajaan, mereka adalah mereka yang mempunyai kuasa, dan kuasa tersebut boleh digunakan untuk menutup yang hak dan menzahirkan yang batil sebagai hak, ya. Jadi kita kena sentiasa kritis, kita kena sentiasa mempersoalkan apa yang telah mereka laksanakan dan apa yang sedang mereka buat, ya. Itulah sebab peringatan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peringatan saya bahawa pandangan saya secara peribadi, government is a necessary evil. Dari kata lain, kerajaan adalah sesuatu yang diperlukan untuk menguruskan masyarakat, tetapi ia kadang-kadang membawa keburukan yang lebih besar, ya. Jadi kita tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Mereka sangat menjunjung, kita semua seluruh dunia nampak macam Amerika Syarikat tu hebat, kan. Tetapi tengok apa yang berlaku kepada masyarakat mereka, ya. Penagihan dadah yang tinggi, kejatuhan martabat wanita, kadar kemiskinan yang tinggi, orang kena kerja 3 atau 4 pekerjaan, ya, sampai ke 12 malam dia orang kena bekerja semata-mata untuk survive dan kekal dalam kadar kemiskinan mereka. Namun kerajaan tersebut menunjukkan kepada dunia bahawa dan menunjukkan kepada rakyat mereka sendiri bagaimana mereka sangat hebat, dan pada masa yang sama mereka telah berjaya menghadamkan seluruh rakyat mereka. Jadi ini adalah pengajaran kepada kita, ya. Stay alert, stay kritis. Inilah dia pegangan saya, insya-Allah.